Okey, demikian montaj yang menggambarkan harapan yang masih ada ya, harapan yang sentiasa ada insya-Allah. Jadi seterusnya majlis menyebut Ustaz Farhan bin Fadil, CEO Global Hayat ke pentas bersama CEO Perwira Cik Muhammad Alif Hamzah bersama Presiden ISMA Ustaz Syuaib, bersama Ustaz Hanif Wakil KDT CEO dia tak bersama kita hari ni. Sini Ustaz Syuaib. Okay, pihak media boleh, rekan-rekan media kita boleh bersedia untuk kenyataan akhbar akan dibaca oleh Ustaz Muhammad Farhan. Nanti kita akan buka untuk soal jawab daripada pihak media. InsyaAllah Ustaz Farhan bin Fadil akan mewakili gabungan NGO yang bersama-sama dalam kempen The Rightful Gift akan membacakan kenyataan akhbar. So seterusnya nanti boleh kita buka kepada soal jawab. So serah kepada Ustaz Farhan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tak lama insyaAllah, ringkas ya. Semua dah lapar-lapar insyaAllah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Penyertaan media, kempen The Rightful Gift mengembalikan hak dan harapan buat rakyat Palestin sempurna 2 tahun Taufan Al-Aqsa. 7 Oktober, hari tercetusnya Taufan Al-Aqsa merupakan tarikh penting dalam sejarah perjuangan membebaskan bumi Palestin, tanah suci umat Islam. Ini menandakan fasa baharu dalam garis masa kebangkitan umat Islam sejak penubuhan negara haram Israel pada tahun 1948. Peristiwa ini membuktikan bahawa rakyat Palestin dan umat Islam sedunia tidak pernah redha dengan nakbah yang telah berlaku lebih 7 dekad yang lalu. Taufan Al-Aqsa bukan sahaja membangkitkan roh kesedaran umat Islam, bahkan membuka mata dunia terhadap kekejaman rejim Zionis Israel yang melakukan genosid terhadap penduduk Gaza. 2 tahun berlalu, umat Islam kini kembali meletakkan isu Palestin di tempat yang sewajarnya, menjadikannya antara agenda utama perjuangan umat. Peristiwa ini juga melondehkan hipokrasi kuasa barat yang selama ini melaungkan kebebasan dan hak asasi manusia. Pada masa yang sama, keadaan ini menyingkap wajah sebenar sebahagian pemimpin negara Islam dan Arab yang memilih berdiam diri, malah ada yang sanggup untuk tunduk kepada agenda normalisasi demi kepentingan peribadi. Gelombang kesedaran ini telah mencetuskan pelbagai usaha untuk membantu rakyat Palestin, daripada demonstrasi besar-besaran di bandar-bandar utama dunia,
kepada kempen boikot yang mengakibatkan kerugian besar kepada syarikat pro-Israel, sehinggalah kepada misi Global Sumut Flotilla yang kini menarik perhatian dunia. Ini membuktikan bahawa umat Islam dan masyarakat antarabangsa terus gigih memanfaatkan setiap ruang dan peluang untuk mempertahankan hak rakyat Palestin, biarpun berdepan sekatan dan halangan. Masa depan perjuangan pembebasan Palestin kini bergantung kepada tindakan umat Islam hari ini. Jika kita memilih untuk berdiam diri, perjuangan ini akan terus tenggelam dan hak rakyat Palestin akan terus dirampas. Maka kita perlu mengekalkan momentum perjuangan dan terus istiqamah mempertahankannya, walau apa pun harga yang perlu dibayar. Di Malaysia, kesedaran rakyat terhadap isu Palestin sangat tinggi. Penyertaan pempengaruh influencer tempatan dalam Global Sumut Flotilla, himpunan aman di hadapan kedutaan Amerika Syarikat serta sokongan berterusan di media sosial membuktikan kesungguhan rakyat negara ini. Namun begitu, semua usaha ini masih belum mampu melunaskan hasrat sebenar rakyat Malaysia untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan secara langsung kepada penduduk Gaza yang masih menderita akibat genosid. Ada yang merasakan seolah-olah tiada lagi jalan untuk menyalurkan bantuan segera kepada mereka yang terjejas. Justru satu kempen yang menyeluruh perlu digerakkan bagi menjelaskan kepada rakyat Malaysia bahawa harapan masih ada. Kita masih mampu mengembalikan hak yang adil kepada rakyat Gaza serta menyampaikan bantuan kemanusiaan dengan cara yang sah dan berkesan. Ibaratnya di hujung terowong masih ada cahaya. Sehubungan itu, Global Hayat serta sebagai badan bukan berdasarkan keuntungan bersama-sama rakan organisasi lain melancarkan kempen The Rightful Gift. Kempen ini bertujuan mengembalikan hak rakyat Palestin yang telah lama dinafikan. Hak tersebut bukan hanya untuk menerima bantuan, tetapi yang lebih utama, hak untuk hidup bebas di tanah air sendiri. Inilah hadiah yang benar-benar layak diberikan kepada mereka yang berjuang dan bertahan. Inilah dia punya tagline kita ataupun kita punya message kita. Inilah hadiah yang benar-benar layak diberikan kepada mereka yang berjuang dan bertahan. Kempen The Rightful Gift akan berlangsung selama 6 bulan, bermula bulan Oktober ini sehingga akhir bulan Mac hingga bulan Syawal nanti. Dan antara fokusnya adalah menyampaikan bantuan kemanusiaan hasil sumbangan rakyat Malaysia yang akan bermanfaat kepada sasaran kami 640,000 rakyat Gaza, menerusi saluran yang sah yang mematuhi undang-undang tempatan dan antarabangsa. Dan antara bentuk bantuan saluran, bantuan yang akan disalurkan termasuklah makanan panas dan roti, kotak makanan dan air bersih, kit kebersihan, susu dan lampin bayi, bekalan perubatan, kayu api dan pakaian musim sejuk, selimut, jaket tebal dan khemah perlindungan. Sebahagian besarnya telah diletakkan di depan ini, seperti mana yang tuan-tuan perempuan lihat di banting. Jadi segala hasrat dan semangat rakyat Malaysia yang masih membara ini perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan nyata melalui sumbangan, kerjasama dan sokongan padu terhadap kempen ini. Sekretariat kempen akan memobilisasikan segala sumber dan keupayaan yang ada bagi memastikan The Rightful Gift ini mencapai objektif utamanya, iaitu mengembalikan hak, menyampaikan harapan dan menegakkan keadilan buat rakyat Palestin. Sekretariat kempen terbuka untuk sebarang bentuk kerjasama dan mengalu-alukan penyertaan pihak pertubuhan bukan kerajaan, syarikat swasta, persatuan, kelab dan individu untuk bersama-sama menjayakan kempen ini. Jadi di bawah ini ada senarai, ada senarai pertubuhan yang terlibat dalam kempen The Rightful Gift setakat ini. Kita ada 17. Global Hayat, Dunia Palestin Network, Ikatan Muslim Malaysia, ISMA, Persatuan Belia Islam Nasional, Pembina, Kelab Perbudakan Malaysia, Yayasan Maghfirah, Nisaul Khair, Sukarelawan Adiniyah, Komuniti Dakwah Tarbiyah, TV per TV, Muafakat Ilmuwan Islam, Full Stack, Global Nur, Harapan Hati Malaysia, Media Akal Wahyu, Perseni dan yang terakhir setakat ini JSPP lah, Gabungan Solidariti Pembebasan Palestin, JSPP. Jadi ini di antara yang pertubuhan yang telah bersetuju dan akan memulakan kempen ini. Dan kita mengharapkanlah supaya kita punya kempen ini akan disertai oleh ramai lagi. Kalau tuan-tuan perempuan lihat dalam video montaj tadi, hanya beberapa sajalah, sebahagian saja yang menyertai. Itu pun mungkin saya terangkan sikit sebelum kita buka pada soalan.
Itu pun alhamdulillah lah, kita pun alhamdulillah daripada awal Taufan Al-Aqsa sampai ke hari ini kita dapat menggerakkan lah. Kalau siapa ikuti perkembangan kita punya program kempen kita, kempen The Rightful Gift ni memang baru lancarkan lah. Tetapi kempen untuk Palestin ni yang dimulakan sejak awal Taufan Al-Aqsa, kita telah berjaya untuk menggerakkan ceramah-ceramah isu Palestin ini hampir 3,000 ceramah lah seluruh Malaysia. Dan juga alhamdulillah kita juga berjaya untuk menghantar bantuan dan kolaborasi yang ada ni sebanyak lebih dari 300 kali bantuan kita hantar ke bumi Gaza Palestin. Dan itu pun telah mencapai manfaat kepada dalam 600,000 orang lah. Jadi tempoh 6 bulan yang akan datang ni kita anggarkan kita dapat capai ataupun sasarannya 640,000 rakyat Palestin yang akan dapat manfaat lah. Ini khusus kepada rakyat Gaza dalam bumi Gaza lah. Bukan kita sebut tentang kamp pelarian dan sebagainya. Kamp pelarian akan juga kita bantu tetapi mungkin dalam 10% dan sebagainya lah. Tapi utamanya ialah orang yang berada dalam Gaza. Dan ini juga sebenarnya kita nak menyatakan hasrat kita dengan harapan kita lah. Walaupun mungkin ada orang yang nampak kalau gerak melalui udara pun susah, laut pun tak sampai dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pada hakikat yang perlu kita ketahui bahawa sesungguhnya bantuan tetap akan sampai dengan apa yang kita buat selama ini. Walaupun jumlahnya mungkin agak kecil. Setakat ni kita punya pengalaman sebelum ni dalam 500 ke 1 juta ringgit sebulan lah. Jadi kita anggarkan dengan kita lancarkan kempen ini, kita dapat hantar dalam sebulan tu mencecah 2 hingga 3 kali ganda. Apatah lagi masuk bulan Ramadan nanti, bulan 2 dan 3, kita mengharapkan supaya bantuannya lebih luas lah, insyaAllah. Itu sedikit tambahan daripada press statement. Jadi saya juga mengharapkan supaya tuan-tuan dan puan para NGO boleh memanjangkan press statement ni, pentas media ni dalam platform masing-masing dan ajaklah seramai mungkin untuk mereka yang nak berjuang bersama, nak bersama mengembalikan hak kepada rakyat Palestin lah semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Hari kalau ada soalan tanya. Ada soalan daripada press Press ramai memang tak diafikan kita dah jemput memang ni. Tapi memang pada hari ni memang ada 2-3 event besar lah. Semua membincangkan tentang isu Palestin. So malam ni pun akan sampai wira-wira kita, JSF pun akan sampai malam ni 9.45 malam. Jadi memang banyak para wartawan yang tak dapat hadir lah untuk kita sesi kali ni. Tapi insyaAllah kita akan sampaikan, panjangkan kita punya kegiatan media ni kepada mereka semualah. Dan juga bantuan daripada semua untuk kita pastikanlah penyertaan yang seramai mungkin dalam kempen inilah, insyaAllah. Okey, nampaknya tidak ada soalan daripada pihak media. So dengan itu berakhir. Ya. Nanti kita akan gambar ramai sebelum makan. InsyaAllah kita ada makan tengah hari. Jadi sebelum pulang masing-masing boleh ambillah makanan masing-masing. So yang VIP ni kita dah sediakan 2 meja di belakang saja. Boleh terus sana lah. Okey, jadi untuk itu saya sekali lagi ingin merakamkan ucapan berterima kasih kepada semua yang hadir menjayakan pelancaran kempen The Rightful Gift pada hari ini 7 Oktober 2025, 2 tahun Taufan Al-Aqsa. Jadi sama-sama kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Assalamualaikum. Okey, jadi kita boleh berkumpul di belakang CEO kita untuk ada yang pelakat boleh pegang pelakat. Kita nak tangkap gambar. Okey, boleh bergerak.
dah. Risau kita. Siapa lagi? Jemput semua. Ramai lagi wajah-wajah. Siapa yang tak bergambar depan tak dapat makan, Tak ada. Ini depan sikit. Kumpulan kali Semua datang. Ali kan? Okey, trademark.